Bayar hutang dengan gerbang. Mana patut dulu? Bayar hutang orang dengan gerbang. Gerbang tu korban lah. Mana dulu? Tengoklah. Kalau korban itu wajib korban dulu. Kalau korban itu sunat, wajib bayar hutang orang dulu. Faham? Kalau ada dua yang wajib kepada Allah, wajib kepada manusia, wajib Allah dulu. Dalil dalam Sahih Bukhari, Nabi kata, "Fadainullah ahaqqu an yuqda." Hutang dengan Allah wajib selesai dulu. Tapi kalau tu korban yang wajib. Kalau korban macam biasa kita ni, kita sama-sama ni, tiap-tiap tahun korban wajib ke korban sunat? Korban sunat, wajib bayar hutang dulu. Bila sampai tempoh. Tak sampai tempoh, gebang dulu. Gebang bulan 7 contoh. Tahun ni bulan berapa? Korban bulan 7 ni tak? Bulan 6. Bulan 6 korban. Okey. Bulan 7 bayar hutang, bulan 6 korban. Mu ada dua-dua tak? Piti nak buat gebang berapa? Ada 700 masuk sebahagian. Piti bayar hutang, simpan suku dah 700. Boleh buat dua-dua. Dia kata tak boleh gebang, piti modal setikam. Piti ada 700 Kalau gebang tak boleh bayar hutang. Tak boleh bayar gebang, wajib bayar hutang. Faham? Tapi kita kan marah hutang tak bayar. Gebang. Dah lah gebang tak bayar hutang. Dak wi pula daging ke tuan hutang. Pagi kata menatang. Dah lah tak bayar hutang aku. Sutih haya dah tahu daging rumah. Panjang macam pesen kita ni. Ingat masa korban nak atur-atur daging tu jangan lupa orang terdekat dengan kita, anak beranak. Yang kedua, jiran. Faham? Jiran-jiran. Lepas tu kalau kita buat jamu apa semua, kadang-kadang orang lupa. Mana orang-orang yang dilupakan masyarakat. Kalau nuri kau tak panggil. Apa dia? Tukang mandi mayat. Padahal tok kita dia mandi dulu. Mak kita dia mandi. Faham tak lagi? Kita buat jamu panggil dia. Tak panggil. Dah erti bahasa tu. Muka dah laudah dah erti bahasa pula. Berat kita ni. Kalau muka macam Ukraine boleh tangga mata hijau. Ingat betul tak? Dia mandi ayah kita. Dia tukar gali kubur abang kita itu. Kita nak gali, mapuh kita tak gali. Berah biru muka nak boleh kena siap lubang. Itu orang-orang biasa dalam keluarga kita. Panggil kalau kita jamu-jamu. Kalau tergebang ya tu tukang gali kubur dia gali kubur ayah itu. Biar daging setengah kilo. Betul tak?